Jom bangun awal pagi, kita bangkit menjemput rezeki. Mari. Kenapa saya tak mahu affiliate terus menjual? Dalam apapun perniagaan ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena first sekali kita kena fahamkan produk dulu. Macam kita nak berniaga apa-apa lah, berniaga makanan ke, berniaga minuman ke, berniaga produk ke dan sebagainya. Pertama sekali kena pastikan kita faham, kita yang sendiri faham dan pelanggan kita faham lah. Macam saya tengah create affiliate ni, kalau boleh kita sendiri faham affiliate dan affiliate sendiri akan faham apa yang mereka akan buat. Contoh saya bagi dalam bidang makanan, contohnya makanan apapun kita buat bukan terus terus menjual. Kita mesti belajar dulu belajar dulu masak, belajar dulu rasa, belajar dulu bagi dekat kawan-kawan, dekat sanak saudara. Jangan terus menjual. Bila kita terus menjual, kita tak tahu tu cita rasa kita sendiri saja yang suka ataupun orang ramai yang suka. Contoh kita terus buat untuk menjual, kita tengok resipi dalam Facebook, dalam TikTok, dalam YouTube, kita terus buat, kita terus masak dan kita terus menjual kepada orang ramai. Kita tak mengalami proses yang mana yang terbukti kata makanan kita tu boleh menjual ataupun tidak lagi, ataupun baru proses mula belajar. Jika kita tak kenal pasti fasa ini, mungkin kita terus menjual, kita sukalah nak dapatkan kepastian, nak dapatkan sesuai dengan cita rasa orang dalam bidang makanan, bukan dalam makanan saja. Contohnya macam dalam bidang affiliate ni juga, saya cuba dulu tak galakkan affiliate untuk menjual peringkat awal. Kita kena faham dulu apa asas-asas yang Reka Flat berikan untuk mempromosikan menjual produk ini. Contoh kita tak bagi terus menjual sebab kita nak bagi pemahaman dulu. Saya buat ni video ni juga untuk pemahaman, untuk awareness dulu kepada para affiliate dan para orang ramai agar kita bukan dalam bidang masuk terjun untuk terus menjual. Kita cuba didik perlahan-lahan agar orang ramai faham. Kita bukan jenis pusing putar orang dan sebagainya. Kita memang nak buat perniagaan yang secara yang betul mengikut undang-undang dan menempati cita rasa orang ramai, insya-Allah.